amalan dia tidak digalakkan sebab dia boleh memudahkan sakit. Okey, so kebanyakan pesakit yang saya pernah jumpa sebelum ni memang mungkin mereka guna logik dan sebagainya ataupun atas nasihat kawan-kawan, tapi sebenarnya amalan dia tidak digalakkan sebab dia boleh memudahkan sakit. Sakit tidak digalakkan untuk jadi doktor sendiri lah. Okey. Contohnya, sebagai contoh, ada sesetengah ubat yang perlu dimakan 3 atau 4 kali sehari, tapi kalau bulan puasa, disebabkan waktu yang sakit boleh makan sangat sedikit berbanding waktu pesakit tak boleh makan. So ubat yang kena makan 3 atau 4 kali sehari terpaksa dipendekkan. So saya pernah ada pesakit di mana beliau kurangkan sendiri rawatan dia kepada sekali sehari ataupun 2 kali sehari ataupun kadang-kadang tidak ambil langsung. So benda ni boleh menyebabkan perubahan yang drastik dalam kesihatan pesakit. Contohnya, tekanan darah boleh naik terlebih tinggi, kaulan kencing manis pun boleh jadi teruk. So semua ini tidak digalakkan dan perlu ada nasihat daripada doktor pakar yang memantau kesihatan tersebut. Okay, so saya nak bilang lah benda yang sangat penting, jangan adjust ubah. Sila dapatkan nasihat daripada doktor pakar.